Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Kawthar Taman Peling, yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu, para mustami' muslimin dan muslimat, semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada Tuan Pengarang Kitab Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu fardhu ain akidah atau tauhid, pada menghuraikan kitab Bidayatul Hidayah. Maka kita menyambung lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah pada halaman kitab Rumi halaman 3 pada perenggan pertama, segala puji bagi Allah. Kitab Jawi halaman 2 baris 3 dari atas, segala puji bagi Allah. Kita baca pada Alhamdulillahilladzi. Okey, kita baca daripada Alhamdulillahilladzi. Nanti kita undur sikit masuk pada segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin. Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala,
Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasih penyayang akan hamba-Nya hamba Allah, aku pengarang memulai kitab ini. Dan dengan dia Allah kita minta tolong. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan, yang membuktikan dengan wujudnya wujud Allah itu oleh sekalian kainat. Baik. Kalau dekat perenggan tu dengan nama Allah Maha Murah tu, terjemah bismillah yang atas. Kemudian dan dengan dia kami minta tolong, itu terjemah pada wabihi nasta'in. Kemudian kita masuk segala puji, itu terjemah pada alhamdulillahilladzi. Maka kita menyambung lagi huraian berkenaan dengan pujian, seperti yang kita telah huraikan pada pengajian yang lalu. Pujian ini dia ada 4. Pujian Allah kepada diri Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk, atau pujian hamba kepada hamba. Walhasil pujian hamba kepada hamba ni di dalam fiqh menghukumkan sunat. Kemudian kita merenung kenapa orang memuji kita dan kenapa kita memuji orang. Kita memuji orang atas baik sangka kita pada orang, dan orang memuji kita kerana orang baik sangka pada kita, serta Allah menutup aib kita. Itulah 2 sebab paling kuat kenapa orang puji kita. Pertama, Allah tutup aib kita. Yang kedua, orang berbaik sangka pada kita. Jadi jangan kita mengambil sangkaan orang, kerana kita ada perkara yang lebih yakin. Orang puji kita itu atas sangkaan dia, sangkaan baik. Maka jangan ambil sangkaan orang. Maksud kata apa? Orang puji, jangan terima. Jangan terima dalam hati lah. Mulut, terima kasih. Kan kita dah bicara cara terima pujian. Terima kasih, syukur pada Allah. Itu cara terima pujian. Tapi zahir sahaja. Kerana adab kita dengan orang puji kita, cakap terima kasih. Kita nak marah orang puji kita. Orang kata kita gila pula. Tapi dalam hati kita tak terima pujian tu, kerana pujian orang pada kita atas sangkaan baik sahaja. Tapi dalam diri kita ada satu perkara yang lebih yakin. Yakin dengan sangka ni, yakin lebih tinggi. Yakin ni 100%. Yakin 100%, sangka bawah 100%. Jadi macam mana kita nak ambil keyakinan dalam diri kita? Kita beri laluan azan isyak, insya-Allah. Selepas azan isyak kita terangkan. InsyaAllah. Allah, bismillah. Ni air tadi air bacaan tadi ke tak? Air biasa je? Air biasa? Air bacaan tadi. Oh. Allahu Akbar. Ya
أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بذكرنا تعالى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بذكرنا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم رب هذه الدعوة صلاة سيدنا محمد وسلم شرف ودرجة محمد وضعف المقام وخلف المياه بالخلي والإبدية بالخلي والإبدية صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
siapa nak bawa saya ni. Nah, insya-Allah. Baik, jadi berkenaan dengan perkara tadi, itu nasihat daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Dia kata apa? Jangan kau ambil sangkaan orang, sedangkan keyakinan diri kau buang. Apa maksudnya? Orang puji kita atas sangka. Kita ambil sangkaan orang, kita ambil pujian orang, jadi kita rasa sedap. Keyakinan dalam diri kita ni, mana keyakinan kita? Keyakinan kita ni ada aib buruk. Kita yakin kita ada aib buruk. Memanglah kita yakin kita ada kebaikan. Ke kita nak rasa diri kita baik? Kita nak rasa diri kita jahat, lemah, banyak maksiat pada Allah. Itu yang kita kena rasa. Kalau kita rasa diri kita baik, itu maksiat hati dosa besar, wujud. Kita tak rasa diri kita baik. Baik yang kita buat atas taufik Allah, bukan kita baik. Jadi bila kita, keyakinan kita adalah kita ni jahat, kita ni banyak buruk, banyak aib, keyakinan tu kita buang, kita pergi ambil sangkaan orang. Itulah sejahil-jahil orang, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi pada mulut kita terima kasih orang puji, kita syukur Allah tutup aib kita. Dalam hati kita tak terima pujian orang tu, sebab ada yang kita lebih yakin, mana aku banyak aib buruk. Bila orang terpedaya, dia buang keyakinan aib buruk dia, lalu dia selesa menerima pujian orang. Rosaklah hati dia, rosaklah diri dia. Nah, situ. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itulah apa, kitab Hikam kan, terjemahan Al-Hikam. Selit-selit apa tu, tasawuf hakikat kan. Baca sendiri keawang-awangan nanti. Kemudian bab sangka ni, orang sangka baik pada kita dan dia pun puji kita. Kita mendapat pujian atas orang baik sangka pada kita. Dalam bab sangka, Nabi SAW ada pesan. Apa pesanan Nabi? Zannu bil mu'minina hasanah. Zannu bil mu'minina hasanah. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud hendaklah kamu sangka dengan orang mukmin dengan sangkaan yang baik. Perintah tu, perintah. Hendaklah, zannu, hendaklah kamu bersangka dengan orang mukmin. Sangka apa? Nak kena bersangka dengan orang beriman ni dengan sangkaan yang baik. Jadi antara buruk sangka dengan baik sangka, dengan orang beriman kena dahulukan baik sangka. Buruk sangka yang terlintas tu padam kalau tak ada qarinah. Kalau ada qarinah, baru datangkan buruk sangka tu. Tapi sebenarnya kata ulama, bila ada qarinah tu bukan buruk sangka. Qarinah ni apa? Tanda alamat. Contoh, orang pakai topeng, umpil tingkat pukul 2.30 pagi, tanda nak rompak. Kita pun kata, nak rompak tu buruk sangka. Tak, itu memang itu memang ada alamat, ada tanda. Budak menangis, jiran sebelah rumah kita, budak menangis. Nangisnya bukan nangis merengek gitu, nangis macam kena bantai. Ada tanda, ada alamat. Itulah qarinah. Kita pun sangka, tak, budak sebelah ni bapak dia bantai, bapak dia garang ni. Itu bukan buruk sangka. Kerana apa? Ada qarinah, ada tanda, ada alamat. Ni budak tu nangis biasa je, tu bapak ada pukul lah tu. Tak ada qarinah, kita sangkaan yang negatif, masuk buruk sangka. Buruk sangka berdosa. Kan Allah kata dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 14 tu, jangan kamu bersangka, jauhi sangka ni, jangan kamu banyak bersangka, kerana sebahagian besar sangkaan adalah dosa. Apa maksud sebahagian besar sangkaan adalah dosa? Sangka buruk. Maksudnya manusia kalau dia bersangka, memang akan sangka buruk banyak, sangka baik ni sikit sangat. Lalu datang hadis Nabi, hendaklah kamu bersangka dengan orang beriman dengan sangkaan yang baik. Jadi dengan orang beriman dahulukan baik sangka, selama mana tak datang qarinah yang buruk-buruk. Bila datang qarinah yang buruk-buruk, hati-hati, ni macam tak okey je ni, macam ada yang tak kena. Baru kita berhati-hati. Selama mana tak ada qarinah, baik sangka kepada orang beriman. Dahulu orang kafir dahulukan buruk sangka. Sama ada zimmi ke harbi, apatah lagi. Dengan orang kafir dahulukan buruk sangka,
Harus. Tapi kita amal hari ni macam mana? Dengan orang kafir baik sangka, dengan orang beriman ada saja buruk sangkaannya. Kan? Dah terbalik kita ni. Padahal Nabi kata dengan orang beriman dahulukan baik sangka. Bukan maksud dahulukan buruk sangka pada orang kafir ni. Jiran kita sebelah Hindu, jiran kita sebelah Buddha, dah mula bersangka. Dia bukan suruh gitu. Hidup macam biasa, berjiran macam biasa. Tapi bila berlaku sesuatu, dengan siapa kita kena paling berwaspada? Orang kafir. Dengan orang beriman kita kena dahulukan baik sangka. Tapi ujian lah. Orang beriman lah ustaz, kita baik sangka, dia tikam kita. Ujian lah. Okay. Jadi minta Allah selamatkan lah. Nah, ceritanya hadis ni tak boleh nak dinafi. Nabi kata bersangkalah dengan orang beriman itu dengan sangkaan yang baik. Maka daripada hadis ni, dahulukan baik sangka pada orang beriman. Dengan orang kafir dahulukan buruk sangka. Apa maksud dahulukan buruk sangka? Berwaspada lebih dengan orang kafir. Okey, berwaspada lebih. Baik. Kalau kita tengok hari ni, macam saya kata tadi, kita baik sangka dengan orang kafir, baik sangat-sangat, manis mulut. Dengan orang beriman, bermusuh, caci maki, tak boleh tengok orang berserban, sakit mata tengok orang berjubah, orang zikir ni, aduh hai, musuh belaka. Ada je sakit hati ni. Aduh, hatinya dah mula masuk penyakit-penyakit. Dengan orang kafir ni dia baik. Ni kena perbetulkan kalau ada pada diri kita. Masa saya tulis ni, kata tok guru saya, dengan orang sesama Islam habis berbalah caci maki, dengan orang kafir habis dijilatnya. Tu. Dengan orang kafir jilat habis, sanjung habis. Ni ingat, jangan sampai kita ada tanda munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni munafik akidah. Dalam kafir, zahir Islam. Wal'ayazubillah. Salah satu daripada 3 tanda. Orang munafik akidah, munafik i'tiqadi ni dengan orang Islam mencari perbalahan, dengan orang kafir berbaik-baiklah sangat-sangat. Ni jaga nah. Bukan kita disuruh bermusuh dengan orang kafir. Maksud kata kalau benda tak boleh toleransi, jangan toleransi. Seperti isu kalimah Allah, nak bubuh dalam kitab Hindu Veda, nak bubuh dalam kitab Bible Kristian, nak Tuhan dia tu nak guna kalimah Allah. Boleh nak lapang dada. Ni melampau ni kalau baik sangat ni. Tak boleh, itu tak boleh tolerate. Jangan guna kalimah Allah. Kena haramkan, kena larang. Ni tak apa, kita orang kafir dia apa tak apa, Allah tu tahu tak makna dia. Dia pun tak tahu makna Allah tu apa. Ni berat. Kalau orang tanya tuan-tuan apa makna Allah? Allah nama bagi zat Tuhan. Satu, nama bagi zat Tuhan. Kemudian nama bagi zat Tuhan yang bersifat wajibul wujud. 2, bersifat wajibul wujud, mesti ada. Dan bersifat dengan segala sifat kamalat, maha sempurna, lagi maha suci daripada segala sifat naqais, kekurangan, kecacatan. 4 ni ada nama Allah. Yang Kristian dengan kitab-kitab kafir dalam tu, yang dia kata Tuhan dia tu ada 4 ciri ni ke? Tak boleh. Kan kafir memang tak tahu, tapi dia minta yang orang Islam ni dia bagi. Kenapa? Sama ada dia tahu tapi dia ada agenda dia, ataupun memang dia jahil. Okey, baik. Itu contoh. Jangan sampai kita berlapang dada berbaik dengan orang kafir dengan perkara yang tak boleh kita baik. Okey, baik. Kemudian kalau cerita tentang orang kafir dan orang Islam ni, antara orang Islam yang buat jenayah dengan orang kafir yang baik, tuan-tuan boleh beza.
orang Islam buat jenayah dengan orang kafir yang baik, nak kata mana baik? Orang Islam buat jenayah, jahatlah buat jenayah. Orang kafir baik, tak buat jenayah. Dan kita nak kata mana yang hakiki baik, mana? Jawabnya, wajib kita kata orang Islam lebih baik dari orang kafir. Wajib kata gitu. Orang Islam buat jenayah ni, apa-apalah jenayah. Orang kafir tak buat jenayah, baik je. Wajib kita kata orang Islam lebih baik dari orang kafir. Kerana jenayah Muslim tadi, jenayah Islam, orang Islam buat jenayah tadi, masih ada pengampunan rahmat dari Allah. Kok mana besar dia buat jenayah? Dia bukan murtad, dia buat jenayah, apa-apalah. Masih ada rahmat pengampunan Allah pada orang Islam yang buat jenayah. Tapi pada orang kafir yang baik ni, nah, dialah penjenayah paling besar, iaitu mensyirikkan Allah, kufur kepada Allah. Jenayah kufur, kafir ni jenayah kufur, tiada keampunan rahmat dari Allah. Nak kata siapa baik? Orang kafir baik lagi lah ni buat jenayah. Kau tak sedar kekufuran itu sebesar-besar jenayah yang tak ada keampunan Allah. Nampak? Tu berlaku adil. Memanglah orang Islam jenayah tu kita benci dia punya perangai tu, tapi jangan sampai kita kata orang kafir lagi bagus, lagi baik dari orang Islam. Itu perkataan batil. Baik. Walhasil, bila orang puji kita, kita kena ada rasa malu, rasa segan, sebab kita kenal diri kita. Sifat kita ni apa? Fakir. Kita ni fakir, miskin, fakir. Mana Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kamu semua adalah fakir apa-apa kerana segalanya aku yang bagi. Fakirlah, akhlak fakir, iman fakir, ilmu fakir, harta fakir, semua Allah bagi. Kadang-kadang dalam kitab-kitab adab ada disebutkan, jangan buat amalan-amalan macam ni, nanti mewarisi kefakiran. Ada pernah jumpa dalam kitab-kitab adab, kadang-kadang dia ada sebut amalan-amalan macam ni tak baik, mewarisi fakir. Fakir ni jangan ingat fakir harta je. Ada 3 lagi fakir yang kita kena waspada. Fakir harta tu satu, buat amalan begini-begini nanti jadi fakir harta. Ada lagi 3 fakir, iaitu fakir iman. Kalau kita ni langgar, kita hidup kita langgar. Langgar maksud kata ulama kata buat begini tak baik, nanti mewarisi kefakiran. Alah, aku buat tak ada fakir pun banyak je harta aku. Fakir lah tu, tapi bukan fakir harta. Boleh jadi fakir iman. Yang kedua boleh jadi fakir ilmu. Yang ketiga boleh jadi fakir adab. Jadi fakir ni ada 4. Tak harta, iman. Tak iman, ilmu. Tak ilmu, adab. Fakir. Hari ni fakir adab jangan cakap. Yang tua-tua pun sama fakir adab. Orang yang tak belajar lah, orang belajar macam tuan-tuan ni, alhamdulillah lah. Baik. Maka kita ni bila orang puji kita, kena ada rasa malu dalam diri kerana kita fakir, kita hakir. Hakir ni apa? Hakir, bukan fakir. Tadi miskin lah, fakir, tidak memiliki apa-apa. Hakir, cuai. Kita banyak cuai. Clumsy. Dan kita banyak dhaif. Hakir bukan, hakir ni taksir cuai. Hakir ni kehinaan. Hakir hina, dhaif lemah, taksir cuai. 4 ni ada pada kita. Maka bila orang puji kita, kena ada rasa malu, bukan rasa seronok. Fakir, tak memiliki apa-apa. Hakir, hina, dhaif, lemah, taksir, cuai. Ke tak rasa 4 ni ada pada kita?
Ada, cuma kita kadang tak perasan. Kenapa tak perasan? Tak disuluh dengan ilmu. Ilmu tu kan cahaya. Jadi dengan ada ilmu je nampak diri kita banyak kurang. Jadi orang memuji kita, ni bab puji ni kan. Orang puji kita seolah-olah memuji tai itu wangi. Ini perumpamaan untuk guru lagi. Orang puji kita seolah-olah mengatakan orang memuji tai itu wangi. Malulah kita kalau orang wangi tai. Kita macam sindir kan. Wangi tai. Ada orang cakap tai wangi. Mana tai? Dalam hati kita ni banyak aib, banyak buruk, banyak maksiat, tapi orang puji kita, bagus Tuan Haji. Alhamdulillah Tuan Haji nampak begini-begini, amalnya begini. Tak macam puji tai tu. Tai itu maksudnya kita ni banyak aib buruk, tapi orang puji juga kita. Ni bahasa kias ni, tak faham? Faham kan? Baik. Adapun kerana Allah tutup aib kita, dapatlah kita berpeluang bertaubat dengan Allah. Satu, Allah tutup aib, orang puji kita. Yang kedua, Allah tutup aib kita supaya kita berpeluang bertaubat dengan Allah. Allah tutup aib kita, tutup, tak nampak dosa kita. Kemudian kita dapat peluang bertaubat dengan Allah. Adapun di akhirat nanti, di akhirah Allah akan buka seluas-luas aib kita di hadapan seluruh umat, termasuk depan para nabi. Ini malu yang teramat-amat. Di akhirah nanti Allah akan buka aib kita seluas-luasnya di hadapan seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai umat yang terakhir Rasulullah SAW. Sehingga depan para nabi pun Allah buka aib kita. Ustaz tak boleh tutup ke? Boleh. Mana Allah tutup aib kita? Pertama, dosa yang kita taubatkan, maka Allah ampun. Tertutuplah aib. Dosa yang kita taubatkan. Dan kalau dosa yang kita tak taubat, kita tinggalkan tapi kita tak taubat. Contoh, orang minum arak. Lama tak nampak ni. Aku dah berhenti dah lah. Oh, dah berhenti tak minum? Tak minum lah, malas lah. Malas dah nak minum. Dah jelak, malas dah nak minum. Taubat tak? Dia tinggal je. Tu tak taubat. Taubat ni kan ada rukun dia. Kena menyesal, kena tinggalkan, kena minta ampun dengan Allah, kena ikrar pada Allah dosa tu. Tu rukun-rukun taubat. Maka nak Allah tutup aib kita, taubat dosa kita. Yang kedua, jangan buka aib orang. Buka aib orang pun dosa. Kita tak taubat daripada dosa buka aib orang. Mana buka aib orang? Umpat ada 6 kan? Ingat lagi tak? Tak ingat? Tu guna datang kuliah, ulang lagi. Umpat ada 6. Pertama, sebut dosa maksiat orang. Kedua, sebut aib buruk orang. Aib buruk tak mesti dosa maksiat. Dosa maksiat memang aib buruk, tapi dosa maksiat lebih teruk. Yang kedua, sebut aib buruk orang. Yang ketiga, sebut kekurangan agama orang. Sebut dosa maksiat, sebut aib buruk, sebut kekurangan agama. Keempat, sebut kekurangan diri seseorang. Adalah cacat dia ke, perangai dia tak elok ke apa ke, kita sebut sekadar sembang. Umpat dosa besar. Kalau sebut sebab nak berbincang, nak bagi dia sedar, tak apa. 3 orang bincang, Imam, Bilal, Noja, bincang sebab nak betulkan perangai dia ni. Itu tak apa. Tapi kalau sekadar sebut gitu, sembang gitu je, apa yang disebut tu? Kekurangan orang tu, diri orang tu.
Tu yang keempat. Dosa besar lidah. 4 dalam bahasa Arab, ghibah. Ghin ya ba ta marbutah. Ghibah. Yang kelima, menyebut kekurangan keluarga orang. Anak orang tu, pasangan orang tu, cucu orang tu, habis dikatanya. Cucu orang tu beginilah, laki orang tu begitu, bini orang tu begini. 4 dosa besar. Tak nak taubat, Allah buka aib akhirat nanti celaka gitu. Yang keenam, menyebut kekurangan harta orang. Orang tu kekurangan harta, dihina-hina, dikata-kata, dilekeh-lekeh. Nah, jangan. Saya je ingin betul nak beli ada satu rumah dekat Eco Botani tu. Contoh. Ini bukan saya memang cakap ni. Tiba-tiba ustaz nak beli rumah. Dah ni aku buat contoh ni, dialog. Saya teringin betul nak beli je rumah kat Eco Botani tu. Berapa harga? 1.4 million. Gila babi. Gila babi 1.4 million. Nak bayar sebulan berapa? Nanti bayar muka besar. Bulan yang kecil muka besar nak bayar berapa? 1.4 million. Eco Botani tu. Nah, 500,000 terkencet tak bayar. Saya lah Tuan Haji mungkin mampu lah kot. Rumah 2 tingkat. Sebenarnya 3 tingkat. 2 tingkat atas, 1 tingkat basement. Basement tu parking dengan laundry, tempat basuh baju. Nah, teringin saya nak, itulah 1.4 million. Haji saya teringin. Alah awak nak beli rumah 1.4 million, motor buruk awak tu tukar dulu. Berangan beli rumah million, motor buruk buat pergi surau. Tak umpat abang tu, harta dia tu. Mana? Nah, kalau gurau tak apalah. Nah, orang tu belah kalau gurau tak apalah kan gurau. Orang tu pun faham kita gurau. Dia balik tersembang dengan orang lain. Ada hati nak beli rumah, motor buruk. Ni dah bukan gurau dah ni. Memang umpat. Motor buruk macam tu, cakap orang nak beli motor. Motor tu saya tengok sakit mata je. Tu memang kata semua tu. Umpat, dosa besar, maksiat lidah. Kena pergi jumpa haji yang motor buruk tu, minta maaf. Kalau tak, mahsyar settle. Kalau dia cakap depan dia tadi suruh tukar, boleh jadi gurau. Nah, orang dah belah, dia kata belakang orang tu. Kata? Jangan. Itu mengata harta, kekurangan harta orang. Jadi 6 ni. Okey. Jadi itu berkenaan dengan Allah buka aib. Jadi kita nak Allah tutup aib kita, kita taubat dosa kita, dan kita tidak membuka aib orang lain. Maka sikap kita ni ada 2 yang kita kena berperangai. Kita kena bersikap macam ni. Apa Tok Guru bagi? Pertama, sikap kita, Allah tutup aib kita, maka kita insaf diri. Allah tutup aib kita, orang nampak baik kita. Jadi yang pertama, kita kena insaf diri. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita insaf diri? Kerana Allah tutup aib kita, insaf kita. Yang kedua, orang puji kita, kita jadi malu. Orang puji kita, kita jadi malu. Kenapa? Allah dengar kan orang puji kita. Tak malu kita dengan Allah. Allah tahu aib kita. Gini. Bapa dengan anak. Bapa ni tahu nakal anak dia. Tiba-tiba kawan bapa dia bawa anak dia pergi mana. Anak haji. Bagus anak haji begini kan. Dengar juga anak haji ni hari tu menang pertandingan khat kan. Begini pujilah. Kawan bapa dia ni puji anak dia. Bapa dia itulah alhamdulillah, dia jeling anak dia kecut aja. Bapa dia tahu nakal anak dia macam mana. Jadi kita dengan Allah, orang lain puji kita, hati kita ni malu dengan Allah. Allah tahu aib kita, yang kita jadi seronok. Nah, tu bab puji ni dia masuk lebih pada tasawuf dan tauhid. Baik. Kemudian dan dengan pujian orang pada kita ni, membangkitkan semangat kita untuk baiki diri. Tadi Allah tutup aib, kita jadi insaf.
Kemudian orang puji kita, kita malu. Malu bukan tersipu-sipu. Terima kasih, bersyukur, alhamdulillah. Hati tu malunya kena puji. Bukan malu kena tegur. Biasa kena tegur lah, malu. Ini kena puji, malu hati tu. Yang ketiga, dengan pujian orang kita bersemangat baiki diri. Macam mana? Sebagaimana pujian orang tu pada kita, kita perbaiki diri supaya jadi macam mana orang puji kita. Itu dia punya pembakar semangat. Saya tengok orang gini, bagus orang gini-gini, boleh jadi Tuan Haji ni tak tinggal sembahyang malam agaknya kan. Baca Quran pun saya tengok rajin. Walhal dia baru tengok kita 3-4 kali baca Quran. Pada mata dia nampak rajin. Maka menjadi pembakar semangat, aku kena rajin baca Quran macam mana dia puji. Bukan kerana pujian orang, kerana Allah. Tapi menjadi pembakar semangat untuk kita baiki diri, jadi seperti mana orang puji kita. Maka kita akan meningkat di sisi Allah, kerana Allah. Itu pembakar semangat. Okey? Baik. Maka berbalik pada ayat dalam kitab tu, ada hujung ni. Hujung pada syarahnya lah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya itu, dalla biwujudihi, dengan wujudnya itu, jami'ul kainati, oleh sekalian kainat, oleh sekalian makhluk. Maka pujian-pujian sesama kita, hamba puji hamba, makhluk puji makhluk ni, hakikahnya adalah milik Allah jua. Yang mana kita puji antara kita, saling memuji antara makhluk ni, menunjukkan wujud Allah. Pujian antara kita saling puji-puji, kita tak sedar, itulah tanda wujud Allah. Kerana orang puji kita, kita puji orang. Puji itu atas menyebut kebaikan. Dari mana datang kebaikan tu? Dari Allah. Situ dalil wujud Allah. Baik. Kita beralih. Habis ayat tu. Nak masuk selawat dan salam. Nak masuk pada selawat dan salam. Kita baca pada kitab tu. Kitab tuan-tuan halaman 1 halaman 3. Halaman 3. Baik. Masuk perenggan 2. Masuk perenggan 2. Selawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursali bil ayatil wadihati. Kalau baca berhentilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Berhenti tu. Al-mursali bil ayatil wadihati. Kalau sambung, Muhammadinil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursali bil ayatil wadihati. Baik. Jadi berkenaan dengan tu kita baca terjemah dia. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat, yakni beberapa tanda yang nyata. Baik. Sebelum sambung yang nyata tu, banyak kita nak huraikan daripada ayat ni. Baik.
Maka kita masa ni Syekh tumpu kepada Sayyidina Muhammadinil Mursali. Muhammadinil, kita ambil manfaat tajwid sikit. Pada lafaz Muhammadin Al-Mursali, Muhammadin Al-Mursali, Muhammadin tu kalau tuan-tuan tengok dekat kitab tuan-tuan, dia tanwin bawah, kasratain, 2 baris bawah, Muhammadin. Tiba-tiba lepas Muhammadin, lamnya mati, Muhammadin mati, Muhammadin. Muhammadin tanwin tu berbunyi asalnya dal kasrah dengan nun sakin, din. Dal kasrah, di, nun sakin, jadi din. Kemudian hamzah wasal sambung lam mati, jadi nun mati tu tak nampak lah, sebab nun mati tu dah dijadikan tanwin 2 baris bawah. Jadi Muhammadin nak baca kepada lam mati, dia jadi tak boleh nak baca. Lafaz Muhammadin Al-Mursali pada huruf dal ada kasratain dan bertemu hamzah wasal pada alif. Maka jikalau baca waqaf, bunyi Muhammadin Al-Mursali. Tapi kalau baca wasal, Muhammadinil ladzi, Muhammadinil Mursali. Muhammadinil Mursali, yang mana nun sakin tadi dikasrahkan. Jadi tanwin, tahu tak tanwin tuan-tuan ni? Imam jangan tanya lah, di buku Quran. 2 baris kan tanwin, 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan, tu tanwin. Ataupun istilah ilmiahnya 2 baris atas fathatain, 2 baris bawah kasratain, 2 baris depan dhammatain. Jadi tanwin ni pada hakikatnya adalah nun mati, maka dikasrahkan nun tersebut dan bersambung dengan alif lam qamariyah. Ini dalam mushaf resam Usmani dia tak ada. Dia dalam resam Usmani punya Quran macam tuan-tuan punya kitab Umi tu, dia tulis tanwin, lepas tu hamzah wasal, lam mati. Jadi nak pandai baca kena berguru, sebab dia tak tulis nun kecil. Kalau Quran Majid ada nun kecil. Siapa biasa Quran Majid? Ada nun kecil. Muhammadi bagi bawah, nanti ada nun kecil bagi bawah, Muhammadini. Kemudian lam mati, Muhammadinil. Majid tulis gitu, yang tulisan tebal-tebal tu kan. Resam Usmani tak ada. Resam Usmani tulis tanwin gitu, 2 bagi bawah. Jadi kita pun baca Muhammadil Mursalin, kena ketuk lah dengan guru. Muhammadil apa? Muhammadinil. Okay. Itu kalau Muhammadin jadi Muhammadinil. Kalau Muhammadan, Muhammadanil. Macam dalam doa lepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal qadr, Muhammadanil. Kalau dun, Muhammadunil. Okey, kaedah ni dia ada nama dia. Dia ada nama kaedah ni. Tapi kalau ambil kaedah nama yang dah banyak dipakai, adalah banyak nama. Tapi saya dapat nama ni daripada seorang ulama qura'. Ulama qura', ahli dalam qiraat. Dia mengatakan, saya lupa nama syekh tu. Kaedah ni dipanggil iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Apa maksud iltiqa'us sakinain? Pertemuan 2 huruf mati. Din, dal bagi bawah dengan nun mati. Nun mati itu bertemu dengan lam mati. Dua-dua mati nak bunyi macam mana? Maka nun mati dengan lam mati, nun tu dibariskan bawah, maka nil. Itu iltiqa'us sakinain, nama dia. Apa iltiqa'us sakinain? Maksud dia pertemuan 2 huruf mati. Jadi bunyi kaedah dia begitulah. Kita ni kadang baca betul tapi nama tu kurang pengetahuan. Maka
pandangan yang paling kuat mengatakan dalam bab tajwid ni, nama-nama seperti nun iwab, ni lah ni, dunil, danil, dinil. Contoh qul huwallah, qul huwallahu ahadun, dal tu dun tu. Qul huwallahu ahad, dal tu dun. Nah, kemudian Allahus samad, nak sambung macam mana? Qul huwallahu ahadullah. Tak boleh. Nah, qul huwallahu ahadunillahus samad, dunil. Satu iltiqa'us sakinain. Kan? Nun bagi bawah. Dunil, dunillahus samad. Okey. Jadi kaedah bacaan ni, ada setengah guru Quran dia sebut dengan nama ni nun iwad dia kata, atau nun wasal, atau nun wiqayah, atau nun lil wiqayah, atau nun kecil, atau nun niswah. Semua nama ni pandangan yang lebih kuat mengatakan itu bukan nama yang tepat. Tapi kadang-kadang dalam cetakan-cetakan Quran masih guna nama ni. Walhal ulama qura' yang besar-besar kata ini bukan nama yang tepat. Nama yang tepat bab dunil, danil, dinil apa semua ni, itu adalah namanya iltiqa'us sakinain. Baik. Sama juga selain daripada Muhammadanil wasilah wal fadilah dalam doa azan, lepas tu nanti ada lagi wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah. Situ ada lagi. Tapi ada kaedah baca dalladhi, ada kaedah baca dalladhi, ada kaedah baca danil ladzi. Jadi kalau tuan-tuan baca dalladhi, betul ada kaedah dia. Jadi ini semua bacaan kaedah iltiqa' as-sakinain. Maka huruf nun kecil kasrah ni tiada pada tulisan tapi ada pada bacaan. Wallahu alam bisawab. Malam ni kita akhiri kuliah dengan ilmu tajwid sikitlah. Tapi bukan saja sebut tu, pasal dekat kitab tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian tuan-tuan nak baca lam mati macam mana tu? Muhammadin. Berhenti. Al-mursali bil ayatil wadihat. Tak apalah berhenti. Kalau sambung sayyidina Muhammadinil mursali bil ayatil wadihat. Baik. Nanti kita menyambung perbahasan akan datang berkenaan, sebelum ni kita bahas apa? Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Ni kita nak masuk pada wassalatu, iaitu sunat mula mengarang kitab dengan selawat serta salam. Tu nanti wassalatu nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Tak ada soalan kan? Soalan dia tak ada soalan kan? Bukan ada soalan. InsyaAllah kita sembang isyak. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, kita mohon ampun dan saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah nanti kita akan teruskan kuliah Ahad Tasawuf kita Minhajul Abidin pada Ahad kelima nanti 30 November insyaAllah. Jadi dengan itu kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.